Sekarang saya berada di mana? Popular Kampung Selik. Sebelah lah. Tengok, pandang muka. Oh, okey. Oh, okey. Yang kata okey, ada TV. Ada adik. Sekarang saya berada di Kampung Jang, tengah makan. Kita orang akan melakukan aktiviti water rafting. Jom! Camden Highland. Kalau you guys terbalik ataupun dekat, don't forget to rasa air ni rasa strawberry nanti. Raspberry ya. So pagi ni saya kenal dulu, nama saya Man. Sini okey. Tengok ni. Kirin. Okey. Macam mana? Tengok DB. TV. Apa perasaan kamu? Tengok DB ni. Hari ni ada artis. Guide balik kita akan blow whistle. Whistle tu tanda guide nak cari perhatian you guys. Nak gerak dah. Tu. Kata-kata pagi dia. Apa dia? Okay. Okay, Dylan. Cakap. Lebih? Tak, 0.5. Mantap. Esok dia gini. Obat. Kau dekat bini kan tu? Ya. Kita dah semakin hampir ke ni. Macam kenal dia. Macam mana kini? Dah semakin hampir ke? Dia dah tegur kan? Balik dengan kawan ni. Tengok. Mata ke? Kawan ni je kat tinggal mana kan? Kat. Oi. Ambush. Jauh lagi ke? Kerana kita mau masa 2 malam. Alamak, rumah. Tadi dia cuba gerak ni. Ya. Apa? Senang je senang. Kalau boleh cari tempat yang berada di Jahang. Ada satu trip. Belakang ni. Jom. Pancing. Ada TV. Kat bawah lah, kat bawah. Ada giring. Sumpah. Oh, janganlah. Boleh. Pakai modal. Kita nak dapat bukan modal. Jom, siapa nak apa? Audin, Abang Mit dengan saya. Kalau botol tu tak pergi melayang. Aku selit sini. Okay, hari ni kita punya aktiviti white water rafting bersama siapa? Mana TV? TV. Tu. Kirin. Aku depan.
Bagus. Very good. Very good. Woo! Bukan le mana? Seram. Apa? Dia 360. Oh ya. Okay, kita bukan 360. Dia boleh pusing nanti aku edit kan. Saya. Tadi bang. Woo! Wah, dia buat dulu. Keping tu bang. Okay, dayung depan semua. Okay, stop. Okay, dayung depan. Ayo bang. Okay, stop. Dah nak patah lagi. Sejuk. Dayung belakang. Dayung belakang. Okay, stop. Stop. Dayung belakang. Dayung belakang. Stop. Ada banyak. Ramai lagi, ramai lagi. 18 knot, 18 knot. Ni apa bang? Relax. Kita ada punya. Ya, ada. Hello guys. Hello guys. Welcome to my channel. Adi. Kalau takut Apa nama jangan abang? ikut. Sen. Sen. Ya. Hari ini kita sama Abang Sen. Luncur. Jangan sangkut. Ayo tenang. Dia ada boy. Okey, dari depan. Dari depan. Okay, stop. Okay, sekarang kita tunggu. Oh, dia ada kameraman kat bawah lagi. Dia pelanggaran doang kan. Ready, jom. Dayung depan. Okay, dayung. Okay, stop.
Baik Dodi. Bila kamu ingat ni? Macam mana kamu cepat ni? Kena minta dia tu. Yang lompat-lompat tu apa bang? Bambang. Bila kau sangkut jam-jam. Dari belakang. Dari belakang. Lagi. Dayu lagi. Okey, stop. Okey ha? Okey. Mana banyak? Itu. Okey. Okey ya. Okey ya. Apa ni okey? Banyak pasti. Tahu tak apa? Itu kasut aku berbatik. Tak hajat. Kamu kan. Sekarang kita orang tengah tunggu. Nampak ke? Sekarang kita orang tengah tunggu. Dekat mana Dik? Kita dekat. Checkpoint yang kedua. Ya betul. Belum mencabar lagi. Kita dah masa yang ketiga. Ya. Jom. Semang. Cakap. Gila. Kamu nak jadi talent, kena berani. Tak, nanti adjust lah. Dekat. Dia 2-3 tahun. Dekat lah, insyaAllah. Kawan. Instructor ni, orang kampung saya ni. Lepas kat sana. Nampak tu? Seram. Kita jangan takut. Baik. Dayu belakang. Okey, stop. Dayu depan. Okey, stop. Okey, dayu depan. Okey, stop. Okey, jam. Okey, stop. Jam. Bum, jam. Okey, tunggu. Kamera jaga. Jom. Kita menuju ke seterusnya. Ke infinity dan seterusnya. To infinity and beyond! Dah minta nyawa. Sampai.
segini ya. Kasih baik tak jadi. Dah kalah sebenarnya tadi. Mau. Messi ke Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo kan? Tak apa guys. Ronaldo. Neymar. Neymar lutut barai. Dayung. Lego, Going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky. Little lights. Sekarang ni kita akan pergi ke depan tu. Let's go. Aku lihat bancak tadi kan tau. Sekarang kita orang berada di kampung tak tahu kat mana. Pandai-pandai kamu. Nampak ada penduduk di sini. Penduduk pelancong. Ulu, 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 ulu. Best. Hah? Macam tak excited. Wow! Sekarang kita orang bercakap dengan orang yang kulu. Can you understand the word? Jangan makan kaki buta. Sama.
Begitu seram. Apa sih? Ya, sekarang. Jatuh maru. Nanti pula. Apa dia? Allah tak nampak. Terbalik tu semua. Kamu lagi ya. Dia ni tengok anak lu. Oh, oh dah ada. Aku tengok tepi. Okey, bodoh tengok. Member. Weh. Selepas anda jatuh tadi, Cik. Oi, memang semua air masuklah ke kepala. Sofa macam mana? Sofa. Kamu dah semelik jatuh tadi kan? Macam mana kamu tengok keadaan dia? Dia buat-buat. Oh. Dia memang fake. Reality belum. Reality fake. Udah buat. Pergi jual belah bodoh. Aku nampak kamu jatuh. Aku pun nampak banyak jatuh. Sangat kuat dah tempat ni. Jangan bergetar. Relax. Sekejap pegang. Sangat sejuk. Dia padu. Macam mana perasaan anda jatuh kat TV? Duduk mati. Tergolek. Aduh, daripada start mula kiri dah nak jatuh. Dah jatuh. Dia tarik kamu. Kan batu sikit. Dia lompat kat aku. Ya. Korang baru habis checkpoint yang ke-18. Kirin, macam mana dengan checkpoint ke-18 ini? Apa perasaan anda? Sangat berat, sangat seronok dan sangat ekstrim. Mungkin boleh datang lagi sekali. Mantap. Next track akan lain. Mesti repeatnya. Repeat tapi Saya pada ketika ini dah lelah sikit ya. Mungkin sebab saya tenggelam tadi, minum air banyak. Jom. Dia ni paling banyak sekali jatuh. paling seronok Dia paling suka. Dia paling suka jatuh, tak tahu apa Apa yang main tak sakit kepala. Ada lagi di depan tu. itu je. Potong. Dah gambar, okey mantap. Sekarang. Dah menunjukkan 12 minit. Kami berada di checkpoint di menuju Kulai. Kita akan meneruskan perjalanan di 4.5 km. Di bawah ni motor flat water. Enjoy the view, enjoy the moment. So, enjoy dengan Azam punya content di YouTube. Lihat lama. Kita orang pun akan memulakan perjalanan kita orang untuk menuju ke checkpoint seterusnya. Berada di sebelah saya Topa Kopiori. Agak lama je guys untuk sampai ke kita enjoy the moment. Dah. Kalau dah tanya sampai ke kali ke mana lagi? Ngam. Kalau tanya dah ikat betul ni. Kamera dah ikat, kamera dah lock. Kamera berada dalam keadaan selamat. Cakap, "Ai Captain, ai Captain." Woo! I can't hear you! Hello guys.
Dia batu, aku terkejut batu. Ya dia orang ajar. Orang nasi. Mana dia orang tu? Tu. Anak wak tu. Orang kampung. Irang. Orang ngono gening. Oh, orang kenal. Water rafting hari ni sangat agak lagi. Kau tak beri, tak sampai lagi. Tapi dia dekat lah, tak jauh lah. Suka je depan tu je. Tak ada lagi. Sekarang apa dia dah buat pasal yang mana dia medium. Dia easy medium. Tapi tu lah, awet tadi dah jumpa lah. Jumpa sekejap ke? Kita ada ibu. Penat. Orang sebelah ni. Kiri pun dah tak main je. Macam mana kiri perasaan apa kiri? Kiri. Guys. Saya dah jatuhkan orang. Tolak saya tadi bang. Angsi tu. Kita jumpa di darat. Jumpa di penghujung. Kita jumpa di penghujung jalan. Tenang ribu jiwa. Tenang ribu jiwa, tiup awan minda dan bentangkan senja. Telantanglah tanya, biar saksikan syurga walau masih di dunia. Siap tak? Ini rambut saya dah keluar. Dah macam
Kerajaan mungkin tu bawa kerajaan. Bintang dalam sendiri jugalah. Berdua bersujud padanya. Kokoh nanti kita bertiap. Siapakah ku sebenarnya? Hanya atom yang kecil besar sombongnya. Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Bantu aku berjalan menuju cahaya. Lalu aku berjanji menjadi Rembang. Rembang. Okey, taruh dulu. Tapi kalau harga dia memang murah ini. Apa khabar Medan Gopeng? Apa kabar Medan Gopeng? Kamu keliling dunia dan temukan banyak tempat-tempat untuk singgah. Video saya pada kali ini. Jumpa di next video. Jangan lupa like, share dan subscribe.